Tahu tak kita tips nak berjaya apa? Tips nak berjaya kita kena punctual dulu. Masa tu. Okey, masa. Kalau kau tak boleh manage masa, susah. Memang susah kau nak berjaya ya. Okey. Sebab tu aku daripada jadi kuli boleh jadi bos. Sebab kita punya waktu memang on time. Faham tak? So sekarang diorang ni tak sampai lagi. Kita nak Ricky dulu kat dalam. Apa dah jadi kod kita. Kita nak pergi dulu. Geram weh. Jom kita sembang lah. Nak buat live tak? Kebal hari ni. Jangan lupa makan dulu sweet dara. Nak boosterkan tenaga. Jangan lupa pakai kita punya KM ikat. Nampak ni? Tarik KM ikat. Mesti sampai dekat bawah breast ni. Supaya kita tembak ni. Tak ada perut tak ada perut. Nampak? Kecil peha. Kecil buntut. So tunggu apa lagi? Jom kita start. Macam biasa lah janji Melayu kan. Aku memang akan punctual. Kat KM tak pernah lagi lambat. Walau apa pun yang berlaku. Game pukul 10. Kita sampai 9.45. Geng-geng lain tak tahu apa nak jadi. Tak apalah, kita lepak dulu. Kita bersama Ili. Hai. Kita orang KTM. Lepas ni main badminton lah Ili. Okey. Badminton lah. Baru cara. Tengok. Period tak normal. Sikit-sikit datang. Tetaplah bekerja. Tetaplah mencari nampak. Rezeki bukan datang bergolek ada orang tu dia ingat dia ada duit sikit tapi bukan duit dia. Pakai duit aku. Lepas tu dapat duit, dia pergi rolling, dia pergi main forex. Lepas tu dia ingat dia dapat jana 10 juta. Rupanya habuk pun tak rak. Sekarang duit aku yang dia pakai tu macam mana dia nak bayar balik aku tak tahu. Habislah. Awal-awal sedap lah awal-awal tak sedap juga dek. Tak sedap juga. Yang sedap kalau makan sweet dara je jadi sedap. Padia tak nampak. Tetap Tetap. Cari duit kena penting. Betul. Rapuhku berpegang untuk hidup bersamamu. Hangati semula asmaramu denganmu. Demi cinta suci setia ku korbankan. Baiklah. Ku yang menyebut namamu. Setelah sekian lama tak jumpa. Okey, dah beli belum? Dah beli belum? Tak tahu kita nyanyi penat tau kita nyanyi tapi belilah lagi. Awal dah ada dah. Ada lain selain hatimu. Kerana hatiku yang suka menerima cinta yang lain. Cinta ini hanya untuk dia, walau luka akan aku ubatinya. Kerana cinta dah tertulis dari dia yang mengerti semua. Macam
Lajunya orang kaya ni bayar. Terima Dia lambat masuk kasih. bila? Lambat masuk bila? Lambat tadi masuk nak main. Lambat. Lambat Lambat. masuk nak main. Kau cakap tadi Putri, lambat. kau tu lah aku geram kau ni. Mulut kau laju sangat kau tahu tak? Tak apa, jangan risau, makan sweet dara. Makan sudah. Sekarang dia dah buktikan nombor 7 tidak lambat. You silap. Thank you. Semoga murah rezeki. Di hari Jumaat ini. Iya. Lambat ya. Jangan lambat. Kenapa? Pening. Baru keluar 56,000. Datang jumpa Ili je duit aku terbang. Jumpa Ili duit terbang. Yang penting Mas Payang semua design macam ni. Thank you. Thank you support. Suruh semua orang follow kedai Mas Payang baru. Korang boleh follow Mas Payang. Ni akaun yang baru. Yang lama tu ada je orang dengki-dengki dengan apa Mas Payang ni. Tolong follow sekarang, okey? Tengok kat KM Tag yang mana, okey? Now. Balik pergi ke ball. Kena pula apple pie dengan aiskrim. Ya Allah. Kenapa McD sekarang bekas dia lopek Kita dah tak nampak dia punya coklat dia. Habis kereta dah bau basuh.